Seorang lelaki berusia 32 tahun bertindak membunuh isteri dan dua anak kecilnya berusia 3 dan 4 tahun serta ibu kandungnya. 5 sekeluarga ditemukan maut dipercayai akibat dibunuh di sebuah rumah di Lorong Cerating Damai, Kuantan pada Selasa. Seorang lelaki disyaki membunuh ibu kandung, isteri dan dua anak perempuannya sebelum menikam diri sendiri dalam kejadian di sebuah rumah di Taman Cerating Damai, Kuantan, Pahang. Ini pagi tadi ini ada berlaku kejadian bunuh melibatkan 5 orang, iaitu seorang ibu berumur 55 tahun, anak dia berumur lebih kurang 31 atau 32 tahun, isteri kepada anak dia berumur dalam lewat 20 tahun, dan juga anak dia berumur 3 tahun dan 4 tahun. Jadi kita percaya yang membunuh ini adalah anak lelaki ataupun suami kepada pasangan. Dan kita masih lagi untuk patologis dan juga untuk siasatan lanjut. ACP Asyari berkata, saksi kemudian melihat ibunya berlumuran darah dan menjerit supaya dia pergi meminta bantuan bapa saudaranya yang berada di belakang kawasan perumahan sama. Beliau berkata rumah berkenaan didiami 8 ahli keluarga, termasuk suspek yang bekerja sebagai pengawal keselamatan, isteri seorang suri rumah, 2 anak perempuan, ibu serta 3 adik lelakinya. Namun semasa kejadian, hanya terdapat 6 ahli keluarga. ACP Asyari berkata, semakan mendapati suspek berusia 32 tahun tiada sebarang rekod rawatan mental atau kesalahan lampau. Siasatan awal di tempat kejadian mendapati suspek mencederakan isteri Nurul Ashikin Kamaruzaman 33 tahun terlebih dahulu dan kemudian ibunya Tuan Kamaria Tuan Putih 55 tahun. Seterusnya 2 anak perempuan Nur Safia Humairah 4 tahun dan Nur Sumayah Humairah 2 tahun sebelum mencederakan diri serta turut maut. Kesan kecederaan terhadap mangsa ditemukan antaranya di bahagian tangan, telinga dan leher, manakala polis turut merampas sebilah pisau berukuran 29 cm di lokasi kejadian. Difahamkan, bedah siasat terhadap suspek dan isteri telah dijalankan semalam, manakala ibu dan 2 anaknya bersambung 9 pagi tadi.